Jauh di Siberia, ada satu penemuan yang, wow, memang luar biasa. Bayangkan seekor makhluk zaman ais beku selama 40,000 tahun. Ia tersimpan dengan sangat sempurna dalam ais. Bulu dan ototnya masih utuh. Para saintis namakannya Yucca, memot berbulu paling lengkap pernah kita jumpa. Tapi rahsia terbesarnya bukan pada badannya, tapi jauh di dalam selnya. Okey, DNA ni macam pelan induk genetik. Ia tahan lama. RNA pula, mesej sementara yang rapuh. Selalunya, RNA akan musnah dalam beberapa jam je lepas sesuatu tu mati. Jadi, persoalan besarnya, boleh ke RNA ni bertahan selama tu? Setakat ni rekod RNA paling tua yang pernah ditemui adalah daripada seekor serigala. Umurnya 14,000 tahun. Dulu kita sangka itulah hadnya. Tapi, sampel dari Yucca ni mengubah semua tu. Saintis berjaya buat sesuatu yang mustahil. Mereka jumpa RNA yang usianya hampir 3 kali ganda lagi tua. Memang pecah rekod. RNA purba ni macam kapsul masa. Ia rakam detik-detik terakhir hidup Yucca. Ia tunjukkan gen untuk stres dan aktiviti otot Yucca sedang aktif. Ini menyokong teori yang Yucca mungkin diserang oleh singa gua. Rupa-rupanya, selama ni kita semua salah faham tentang identiti Yucca. Yucca bukan memot betina, tapi sebenarnya seekor memot jantan. Dan kenapa semua ni penting? Ia bukan setakat pecah rekod je tau. RNA purba ni boleh tunjuk macam mana jin untuk bulu tebal berfungsi. Ini buka pintu baru untuk kita faham biologi haiwan-haiwan purba yang dah pupus.